Bahasa Inggeris panggil prophecy. Prophecy ni maksudnya dia dapat tahu benda yang belum jadi lagi. Apa benda contoh benda-benda gaib yang tak boleh diterima dalam syariat Islam? Apa contohnya? Yang pertama, tilik nasib. Tilik nasib ni ada dua. Tilik, tukang tilik ni ada dua. Satu, tukang tilik untuk tahu benda yang akan berlaku di masa hadapan. Satu lagi, tukang tilik untuk mengetahui benda yang telah berlaku pada masa lepas. Apa contoh? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan Nabi, apa maksud Nabi? Nabi ni antaranya bermaksud orang yang diberikan pengetahuan tentang benda depan, masa hadapan. Benda yang belum berlaku lagi, tapi dia diberitahu tentang apa yang akan berlaku. Itulah maksud Nabi. Jadi nubuwah ni, bahasa Inggeris panggil prophecy. Prophecy ni maksudnya dia dapat tahu benda yang belum jadi lagi, dia dapat tahu apa yang akan jadi pada masa depan. Apa yang membezakan orang biasa dengan Nabi? Itulah dia yang paling asas. Orang biasa tak boleh tahu benda yang akan berlaku di masa hadapan. Nabi telah diberitahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Dan kita pun sebutlah, tak semua benda masa depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya alaihi wassalam tahu semua, tidak.